Drama bahagia yang tertangguh menyisahkan tentang kehidupan Nurin Hana, seorang arkitek landscape yang sudah berkahwin selama 8 tahun dengan Zakwan, seorang peguam, dan mereka dikurniakan seorang anak lelaki berusia 5 tahun bernama Raikal. Zakwan yang berusia 30-an dibesarkan oleh kakak sulungnya, Juriah, sejak ibu mereka meninggal dunia dan masih bergantung kepada kakaknya itu dalam hampir setiap keputusan hidup. Sikapnya menyebabkan Hana sering menjadi mangsa layanan buruk keluarga ipar sehingga urusan rumah tangga sendiri pun perlu mendapat persetujuan kakak iparnya terlebih dahulu. Tekanan Hana bertambah apabila suaminya kerap memarahinya di hadapan adik-beradik sendiri, kononnya untuk menunjukkan sikap tidak takut terhadap isteri. Setiap hujung minggu juga, mereka wajib menghadiri perjumpaan keluarga Zakwan yang meletakkan tanggungjawab penyediaan makanan kepada Hana, walaupun hujung minggu sepatutnya waktu rehat Hana. Nafkah bulanan yang diberi Zakwan pula hanya RM400 untuk menampung sewa rumah dan keperluan dapur. Keadaan menjadi lebih menyakitkan apabila setiap hari raya mereka diwajibkan pulang ke rumah kakak Zakwan tanpa sebarang giliran. Walaupun terbeban, Hana tetap bertahan demi perkahwinan dan kasihnya terhadap suami. Namun ketabahannya runtuh apabila dia mengetahui Zakwan menjalin hubungan rahsia selama lebih setahun dengan Azrin, bekas kekasih Zakwan yang kini seorang janda anak 2 dan berkerjaya. Pengakuan Zakwan akhirnya membawa kepada lafaz cerai. Selepas berpisah, Zakwan mula dibelenggu penyesalan dan mahu kembali kepada Hana dengan menggunakan alasan demi anak mereka. Namun Hana sudah tawar hati. Dalam masa yang sama, Azrin yang cemburu mula mengugut Hana sehingga mengancam keselamatan Raikal. Sebagai ibu tunggal, Hana terus berjuang membesarkan anak sambil melawan tekanan emosi dan anxiety yang membelenggu dirinya. Di tengah kesukaran itu, muncul Armin, seorang juruterbang yang juga jiran barunya, membawa ketenangan dan harapan baru. Walaupun bimbang kembali terluka, Hana akhirnya menerima lamaran Armin selepas melihat keikhlasannya dan kasih sayangnya terhadap Raikal. Perkahwinan mereka membuka lembaran bahagia buat Hana yang turut diterima dengan penuh kasih oleh keluarga Armin. Sementara itu, Zakwan bukan sahaja kehilangan Hana, bahkan turut ditinggalkan Azrin, menamatkan episod kelam hidupnya yang diciptanya sendiri. Drama ini menawarkan sebuah jalan cerita dengan gabungan konflik keluarga dan percintaan yang tidak terlalu berat. Jika kebanyakan karya menonjolkan suami anak emak, drama ini pula mengetengahkan sisi berbeza melalui watak suami yang terlalu menurut kata kakaknya. Kisah ini menyentuh hati dengan pelbagai lapisan emosi dan tema ipar toksik yang jarang diberi tumpuan dalam drama tempatan. Watak Hana digambarkan sebagai wanita yang bangkit walau diuji dalam pelbagai bentuk dan banyak berkorban demi rumah tangganya. Drama ini turut menyampaikan mesej jelas tentang tanggungjawab suami menurut tuntutan agama. Pelakon Izu Islam pula membawakan watak antagonis yang menjadi kelainan daripada watak-wataknya sebelum ini. Seperti judulnya, bahagia yang tertangguh akhirnya hadir apabila Hana bertemu lelaki yang mengajarnya erti cinta, keberanian dan harga diri, mengingatkan bahawa setiap kali Allah menarik sesuatu, akan ada ganjaran yang lebih baik.